Okey guys, salam jumpa kembali. Jangan lupa like, follow dan share. Ni liputan terkini Juru kamera baru nak itu yang jahat tu. Dari Along and bini Along. 15 kilo lagi. 15 kilo exit Ipoh. Lepas tu pelancau. Dia sebelah jalan ni. Ni Latar Penyel, bukan Latar Penyel. Nah, Latar Penyel. Pergi Latar Penyel. Guys, aku sekarang dah sampai di Latar Teguh Penyel ni. Ada air terjun yang sangat. Air terjun nak kena hiking lagi lah. Ya. Tengok bawah ni saja dah cantik lah. Bang, parking mana bang? Depan sana Okey guys, aku sekarang dah sampai ke Latar Penyel cuba nak tengok kawasan ni punya air terjun yang menarik kan. Lepas tu dengan ada dia punya sele-sele yang menarik. Aku nak tengok air yang ada dekat sini dulu. Kita reda je dulu lah. Okay, jom. Pokok ni Ada balak atas. balak Oh, pakcik ni cakap kalau ada balak kotor lah Balak dah lama. Sini kat sini masih ada balak lagi? Ada dulu balak kecak sana. Saya seorang sebelum sini. Anak-anak saya kecil lagi. Oh, pakcik seorang di sini? Lama dulu dia pindah ke bawah. Ke kampung Santi. Kenapa pindah?
Tak tahu lah, orang hendak lembah sikit tak duduk. Mungkin Rata-rata 40. 10 orang. Ya. Tu ada Habis kami. kerja apa cik daripada dulu? Dulu saya kerja bulu asap, bulu kacau. Oh, bulu kasar. Bulu akos, dulu saya kerja. Oh. Sekarang ni saya kerja getah. Oh, tanam getah sendiri. Tanah sendiri. Habis jual Dua lekat, jual. sudah lah. Oh. Sudah. Ya, kita sudah sampai sini. Berapa minit nak ke sana? 15 minit lah. 15 minit lah. Oh, kena mendaki lah. Baru jumpa air terjunnya. Okey, terima kasih. Jalan kuat lah. Oh, okey. Buat masa ni semua masih tengah kuat. Tengah kuat. Okey. Dia muda-muda, dia kuat. Ya, betul. Pasal ni dah tua. Dah tua. Pakcik ni kata kalau kuat tak sampai 15 minit. Oh. Okey, right. Okay. Minum sungai. Lata Penyel. Dia cakap jadi penawar. Nak pergi mana? Sekarang ni kita nak pergi Ni ke artis ni. Lata Penyel. Lata Penyel. Lata Takah Penyel. Lata Penyel. Lata Penyel. Ha. Okey, Lata Penyel. Apa yang ada kat sana tu? Apa yang ada kat situ? Okey, jadi untuk apa yang ada kat sana dan rekod kalau kau, korang kau nak rekod tahu, Ya. kita naik atas. Let's go. Lagi. Simpan dulu. Ha? Sebelum Oh, kita kalau- bayar parking, dia kata atas macam-macam tu. Bila dah bayar, aku tanya, naik je lah. Tak? Tengok je lah. Tak ada apa. Bateri tak ada lagi. Wah, Didi. Di aku akan macam ni ada salah kau bagi tahu dia Sekarang ada je masalah. Kita dah mula dah. Kita dah mula mendaki dah. Biar datang semua bahaya, biar datang racun yang terbisa, biar musnah seluruhnya, biar hancur segala-galanya. Takkan berdiri, terus berdiri, terus setia, takkan mengalah, menghadapi segalanya. Aku tetap diriku, takkan mengalah. Aku tetap diriku, ku hadapi semua. Aku tetap diriku, seperti dulu. Biar jatuh luka berdarah, biar hanyut dalam gelora, biar hilang segala rasa, biar pudar cahaya sinarnya. Takkan berdiri, terus berdiri, terus setia, takkan mengalah, menghadapi segalanya. Aku tetap diriku, ku takkan mengalah.
dan suasana alam, flora dan fauna. Jangan lupa datang ke sini, Perak Danau Resort. Ada Takah Penyel. Tadi pasal anak-anak saya tidur dalam kereta. Anak-anak tidur dalam kereta, habis saya ingat tunggulah kejap kan. Habis kalau dah macam ni dah, Dia kampung mana? saya orang Melaka. Kau sini. Habis perang kita. Bukan habis perang kita. Okey, sama perang ni. Baru saya beranak. Umur saya dah 96 tahun ni. 96. Okey kan? Pakcik ni umur dia sekarang 96 kan? Ya. Tak ada nampak macam 96 eh? 96 lah untuk bapa-bapa. Dan saing saya Tun lah ni. Tun Mahathir. Ya. Jadi memang kalau kita nak relatekan dengan zaman perang dulu, betul lah cerita zaman perang pasal umur dia 96. Jauh ni. Kiranya orang-orang penduduk asal ni, orang asli ni duduk kat dalam hutan ni, pertama kali duduk kat puncak-puncak tinggi, bukan sebab takut, bukan sebab asal dia memang kat situ. Rupanya diorang pindah ke tempat lebih tinggi mengelak daripada musuh ini komunis-komunis ni. Jadi yang mana tak tahu tentang asalnya orang-orang penduduk asal asli kat sini, kenapa diorang duduk jauh terpencil kat dalam hutan ataupun jauh dekat puncak-puncak gunung. Sebenarnya diorang ni bukannya nak lari daripada hidup berkuat kota, tak ada, ataupun bercampur dengan orang lain. Asalnya diorang ni jauhkan diri daripada kejahatan komunis-komunis yang ada dekat tanah air kita ni. Betul je? Betul. Dia pula yang boleh luasa kita yang penduduk bumi asal ni pula takut. Sebab rasa diorang ada senjata kan. Tak ada senjata. Kita tak ada senjata. Ambil keputusan turun dululah. Terima kasih. Ada masa nanti kita datang lagi lah kan. Acik dah ceritakan banyak pengalaman dia. Usia Acik 96 tahun 96 tahun bukan satu jangka masa perjalanan yang pendek, panjang kan. Jadi apa-apa pun kita ucapkan terima kasih dekat Acik kan. Ada rezeki kita datang lagi. Mungkin kita cuba bermalam. Kalau nak bermalam kat sini hari ni tak boleh sebab apa? Kawasan ni tak ada elektrik je. Elektrik kena siap, kita kena ada bawa power bank sendiri. Lepas tu peralatan yang penting utama sekali ada makanan lah. Makanan, bawa makanan sendiri sebab kat sini tak ada sumber makanan. Okey. Jadi apa-apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Acik. Dan nanti jumpa lagi saja. Salam.